Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya berpeluang bertemu dengan sahabat lama saya, antara pengasas PKR Negeri Kedah tahun 1999, Datuk Zuraidi. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Cuma saya agak terpanggil. Kebetulan hari ini kita buka puasa sekali hari ini. Saya terpanggil bila 2-3 hari yang lalu dia beritahu, kata kalau pimpinan PKR meletakkan dia sebagai calon ataupun poster boy untuk PKR di negeri Kedah, apa masalah? Saya dapat maklumat kata ada beberapa pihak yang tidak berpuas hati kalau Datuk Zuraidi jadi poster boy PKR negeri Kedah. Apa masalah? Saya nak beritahu pada kalian di luar sana, terutama sekali sama ada PKR ke UMNO ke dan sebagainya, kita sepatutnya bersyukur PKR ada beberapa tokoh untuk diketengahkan. Ada beberapa tokoh, mana kata bukan kata 1-2 orang, mana kata ada 2-3 orang. Begitu juga UMNO. UMNO juga ada beberapa tokoh untuk diketengahkan. Amanah ada beberapa tokoh untuk diketengahkan. Bukan seorang. Begitu juga PAS. PAS juga banyak. Tambah calon Perdana Menteri, dia orang kata belori. Dia orang ada calon Perdana Menteri. Jadi apa masalah? Saya nak beritahu satu rahsia, terutama sekali pada ahli PKR yang baru. Yang baru. Datuk Zuraidi dan saya dulu menubuhkan bahagian-bahagian ataupun cabang-cabang. Saya dipahamkan Datuk Zuraidi ini cabang di Kedah yang ada sekarang ini, hampir 7 ke 8 cabang ditubuhkan oleh Datuk Zuraidi. Saya sendiri pun 2 cabang, termasuk Merebuk. Ini boleh disahkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution. Kami isi borang, hantar ke ROS, cabang Merebuk. Datuk Zuraidi dekat 7-8 cabang. Tan Sri Johari Abdul 1-2 cabang. Jadi untuk itu kepada yang baru-baru ni yang berada dalam PKR ni, terutama sekali yang mempertikaikan tokoh-tokoh yang nak buat kerja. Betul, Datuk Zuraidi antara yang asas PKR dalam negeri Kedah. Lepas tu dia berehat seketika tahun berapa tu? 2000. Tahun 2000 sehingga 2010. Dia tumpu perhatian pada penjagaan beliau. Macam saya duduk dalam PKR. Tapi masuk tengah jalan saya bukan lari. Saya berhijrah. Membantu Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Najib, Tok Mat Hassan dan sebagainya. Tapi Datuk Zuraidi dia konsisten dengan PMX. Kekal. Jadi saya nak beritahu pada orang-orang baru ni, tolong ingat jasa orang lama. Begitu juga dalam UMNO. Kena hormat jasa orang lama. Datuk Zuraidi, saya nak beritahu, tak ada jawatan apa pun. Tak macam Tengku Zafrul. Saya minta maaf. Tengku Zafrul dulu saya marah sebab duduk dalam UMNO elok-elok, pergi ke PKR. Tetapi dilantik. Baru sangat-sangat duduk dalam PKR dilantik. Tak dengar pun orang marah. Sebagai penasihat politik kanan kepada PMX. PMX pun tak kata apa, siapa pun tak kata apa. Tapi bila tiba-tiba Datuk Zuraidi bercakap tentang calon Menteri Besar Kedah, ada seorang gua melompat lah tu. Ada masalah kah? Tak, dia assessment yang saya tengok apa yang berlaku dalam negeri Kedah. Bila saya sebagai pengasas parti, kita ni bergelumang dalam parti. Yes. Masa parti susah. Miskin. Okey. Jadi penubuhan parti ni kita yang buat di negeri Kedah. Yes. Kan, hak depan orang tu duduk Kuala Lumpur. Yang kita ni duduk di Kedah. Sampai kereta kena bakar. Rumah pun sampai terbakar. Main politik. Betul. Jadi saya ingat zaman kita, saya jadi ketua pemuda negeri, sebagai Exco Pemuda Negeri. Yes. Keadilan Kedah yang pertama kita tubuh. Tak ada lagi dalam sejarah parti Ketua Pemuda Keadilan Negeri Kedah bersyarah dalam feri di Langkawi. Oh, bukan baru lah di Langkawi. Bukan lama dah. Dah dia orang cakap baru. Lama dah. Saya nak jadi Langkawi. Oh. Mak saya orang Langkawi. Tok arwah Tok Wan, Pak Nakan semua di Langkawi. Bukan baru masuk Langkawi lah. Ada juga orang kata saya orang politik. Ya betul. Saya beranak di Langkawi. Dilahirkan di Langkawi. Tapi dibesarkan di Kuala Kedah. Begitu juga PMX. Itu juga PMX. Dia duduk Kuala Lumpur. Tapi politik dia di Pematang Pau. Betul. Sebab tu kan, bila saya tengok, bila saya saja teruk kan untuk mencalonkan atas konteks peribadi bukan atas parti. Banyak melompat ni. Tadi ramai yang melompat. Saya pun heran pasal apa yang puan ni nak melompat. Kita ni kalau boleh, kalau ada
pemimpin dalam PKR dia 100 orang. 100 orang kita tunjukkan. Yes. Tak ada masalah. Begitu juga saya nak beritahu kepada pemimpin sebelah ni, kita kerajaan perpaduan. Kita harap UMNO terus maju. Ya. Tonjolkan muka-muka yang nak berkhidmat. Macam Datuk Zuraidi, tak ada jawatan pun, tapi saya dipahamkan banyak cabang-cabang seronok. Ya. Apabila Datuk Zuraidi pergi ziarah-ziarah ni, kalau ada jawatan, Masya Allah. Allah. Jadi untuk itu saya sekali lagi nak beritahu pada yang baru-baru ni lah. Ini pengasas. Saya juga pengasas. Tapi cabang-cabang kena ingat dalam Kedah. 7-8 cabang dia daftar dalam ROS. Ya. Boleh cek, boleh tanya Datuk Seri Saifuddin, begitu juga boleh tanya Tan Sri Johari Abdul. Saya pun 2 cabang. Assalamualaikum. Sebab itulah kita saja nak ulas sikit lah dalam soal ni. Saya tengok dalam parti keadilan ni, kita ramai pemimpin yang boleh ditonjolkan untuk mengemudi sebagai calon-calon ataupun poster boy untuk nak jadi Menteri Besar. Sekiranya rakyat memberi peluang dan ruang kepada kita untuk kita jadi kerajaan balik. Yes. Tapi bila ditonjolkan calon-calon yang lain, itu kena balun ni setengah mati. Saya tengok kan. So bila saya saja nak tengok naratif ni, bila saya throw kata saya juga boleh jadi Menteri Besar, apa salahnya? Betul. Kan? Sebab saya antara pengasas parti. Betul. Dan saya setia dengan bos, dengan PMX. Yes, betul. Saya buat kerja siang malam pagi petang. Sanusi pun kita tak sangka dia jadi Menteri Besar. Betul, kan? Sekarang dia jadi Menteri Besar. Jadi yang depa ni nak lompat siapa? Man. Kita tak perlu lompat. Sampai keluar kenyataan. Last. Kepada pemimpin ataupun ahli di bawah kerajaan perpaduan, kita kena kuatkan kita punya tim agar kita dapat ambil alih kerajaan negeri Kedah. InsyaAllah. Saya setuju. Yang tu saya setuju. Saya setuju. Jadi yang mempunyai hak setengah-setengah jangan nak buat kalut. Jangan kalut. Orang nak buat kerja, kalian buat kalut. Jadi kacau lah. Perdana Menteri pun tak kalut. Tak kalut lah. PMX pun tak pernah tegur apa. Tak ada. Dia pun faham politik. Lah sunyi berapa lama dah dalam Kedah ni, dalam soal PKR dan juga Pakatan Harapan. So bila saya letupkan ni, meletup satu Melaya. Kan? Jadi apa salahnya kan? Betul. Kalau kita saya pun teringin nak jadi Menteri Besar. Kalau lah kata pimpinan bagi peluang, apa masalah? UMNO ada calon banyak, PKR ada calon banyak. Takkan kita nak minta satu orang je calon? Saya terkejut lah tengok dalam ulasan yang dibuat secara bertulis dalam media apa semua ni kan. Saya ni baru masuk jadi anggota parti. Kepala otak dia abang dia. Lepas tu abang kata saya tak boleh pegang jawatan selama 3 tahun. Habis yang orang lain baru masuk ni, yang ada jawatan ni macam mana pula? Saya minta maaf, saya terpaksa sebut ni, Datuk Zafrul ni. Saya antara yang marah apabila kita yang ni yang paling marah tu siapa? Muhyiddin Yassin. Bagi kapet merah kat dia masuk jadi menteri. Tak tahu kita bagi dia masuk UMNO, bagi kapet merah. Tak tahu lah ni dia duduk dalam PKR. Berapa bulan dia duduk PKR? Ada 3 tahun tak? Tak sampai, baru Baru saja dia masuk, tapi sekarang dia ada jawatan penting di pejabat PMO. Dan yang tu tak ada masalah. Tak dengar apa pun. Saya pun tak ada tapi masalah. you punya cerita nampak macam... Jadi, saya tak ada masalah. Siapa yang masuk nak bersama dengan PKR, bersama dengan PN, saya okey. Kita pun seronok. Betul. Ramai pemimpin yang baru nak masuk, nak buat kerja untuk membantu kerajaan perpaduan, khususnya keadilan dalam negara ni. Saya berlapang dada, seronok. Betul. Sebab kita salah seorang pengasas ni. Yes. Jadi kita tahu, saya jadi pelayan politik di Indonesia, man. Saya jadi pelayan politik. Betul. Jadi saya tahu. Ada banyak orang kita tahu, hampir dekat berbelas orang yang apabila Datuk Seri Anwar dipecat, saya tak lari lah. Tapi saya tak apa penting itu. Jadi nak bagi tahu lah pada pemimpin-pemimpin tertentu. Kalian takut apa? Kalian takut apa? Kita patutnya nak membina bagi kerajaan perpaduan ini kuat di Kedah dan di seluruh negara. Jadi untuk itu akhir sekali, saya nak bagi tahu ini pengasas. 7-8 cabang di Kedah dia asas. Saya pun standard saya pun 2. Boleh sah. Saya nak minta Datuk Seri Saifuddin dan juga Tan Sri Johari Abdul tolong sahkan apa yang saya cakap hari ini. Jadi untuk itu kita sama-sama membina parti kita agar dapat kemenangan lah. Kepercayaan daripada rakyat. Yes. Sebab kita untung sekarang ni. Perdana Menteri kita ada Datuk Seri Anwar.
Satu pemimpin, kalau kita nak banding yang lain ni, Allah jauh lah. Minta maaf saya cakap. Jangan lupa bosku. Itulah maksud saya. Jauh lah kan. Jauh lah. Tapi bila PMX dah strengthen kan, apa yang perlu untuk kepentingan rakyat. Dia dengan Datuk Seri Zahid pun cantik. Datuk Zahid pun cantik, hubungan pun menarik. Cantik. Persahabatan pun akrab kan. So yang ni alignment ni cukup cantik. Yang depa ni kelangkang. Yang bawah-bawah pun kena cantik lah. Kena cantik lah. Okay brother. Okay, Thank you very much. Okay.